Bukanlah kata susah sangat mandi wajib ni. Sebahagian orang dia buat jadi payah jadi mandi wajib ni. Kemudian dia petua yang bukan itu yang dimaksudkan oleh para fuqaha. Dia kata kena buka air, tunggu dekat-dekat air nak sampai, masa tu mau niat. Saat dia buka air dia tutup, saat dia buka air dia tutup. Tengah-tengah dia mandi, dia tak niat mandi wajib, dia lupa bahawasanya dia wajib mandi. Tengah-tengah mandi, tengah-tengah duk katalah dia mandi sambil menyanyi. Mandi teringat, oh aku kena mandi wajib. Lepas pada tu dia pun niat mandi wajib. Sah ke tak? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila seorang tu duduk di antara cabangnya yang 4, yakni isterinya. 4 tu kedua kakinya dan tangannya, yakni maksudnya untuk melakukan jima'. Thumma jahadaha, kemudian bersungguh yakni tenggelamnya kepala kemaluan lelaki di dalam kemaluan wanita. Kepala ataupun hasyafah dia tenggelam di dalam kemaluan wanita. Maksudnya dia masuk, baru dikira sebagai persetubuhan. Jika tak, dia tak dikira persetubuhan. Faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah mandi. Wazada Muslimun, dan ditambah di dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil, sekalipun tidak turun, yakni tidak keluar, dia tidak mengeluarkan, sekalipun tak mengeluarkan air mani. Tidak mengeluarkan air mani. Ini berbeza dengan hadis yang tadi. Jadi ulama-ulama bincang, hampir boleh dikata keseluruhan para ulama, walaupun dakwaan ijma' lah masalah ini dibincangkan, dipertikaikan, tapi hampir seluruh para ulama kebanyakannya menyatakan hadis yang diamalkan di dalam masalah persetubuhan ialah hadis yang kedua ini. Apabila seseorang itu bersetubuh dengan isterinya, maka wajib dia mandi, sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Kedua-duanya kena mandi. Contohnya dia bersetubuh, tak ada selesai persetubuhan dia, kawan dia panggil dia pergi, dia pun, weh mai dah member dia ni, dia pun pergi. Lepas tu sampai berjalan sembahyang zuhur, dia teringat dia bersetubuh, tak apa, dia kata tadi tak keluar air mani. Ni kena sebut betul lah, pasal ni masalah fiqh. Salah. Wajib dia mandi, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Kena berlakunya persetubuhan. Kena berlakunya persetubuhan. Dalam Al-Quran menyebut, wa in kuntum junuban fattahharu, jika sekiranya kamu berjunub, maka hendaklah kamu mandi. Okey, ini adalah satu masalah dalam mukaddimah kepada bab ini. Al-Hafiz Ibn Hajar masukkan dua hadis ini, iaitu wajib mandi bagi orang yang melakukan persetubuhan, dan kita akan sebut beberapa perbincangan dalam hadis. Taharah hadas ni seperti mana yang kita tahu ada dua. Satu al-hadasul asghar, hadas yang kecil. Satu al-hadasul akbar, hadas yang besar. Sebahagian orang dia menyangka bahawasanya persetubuhan tanpa turun air mani termasuk al-hadasul asghar, hadas yang kecil, maka dia wajib berwudu. Ini benar pada awal-awal perintah Nabi SAW. Bila datang perintah baru, dia panggil bab ni nasikh dan mansukh, iaitu hukuman yang kedua daripada Nabi memansuhkan hukuman yang pertama. Pasal apa memansuhkan?
Nabi berubah fikiran ke? Nabi tak, bukan masalah ubah fikiran. Tujuannya kerana kadangkala satu hukum tu diringankan kerana keadaan tertentu. Negeri Arab umpamanya bukan mudah air. Dan kemudian sahabat masa peringkat awal bukan banyak pakaian mereka. Maka ada kelonggaran di dalam agama. Mungkin keadaan-keadaan yang lain. Apabila iman bertambah kuat, masyarakat Islam tambah kuat, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengenakan hukum syarak yang baru. Samalah juga kita tengok hukum arak. Kan? Masa awal dia bagi tahu saja bahawa saja wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa arak tu lebih, dan judi tu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian dia bagi tahu pula wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri semayang sedangkan kamu mabuk. Kalau lambat lagi nak semayang boleh mabuk lah. Peringkat awal. Dia nama tadarruj. Dia pertama berperingkat-peringkat. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amal syaitan. Arak, judi, berhala, menurun nasib, keji daripada perbuatan syaitan. Fashtanibuh, hendaklah kamu jauhi dia. Barulah hukumnya haram. Kenapa ada hukum yang tadarruj, berperingkat-peringkat? Kerana ada kasih sayang Tuhan dan Nabi kepada kita. Di atas keadaan tertentu, maka kadang-kala orang yang ambil hukum tu tak tahu cerita yang awal. Lalu dia sangka hukuman awal itu berterusan. Dan dia tidak tahu bahawasanya telah dimansukhkan. Sebahagian para ulama kata hadis ni tak dimansukhkan. Yang dimansukhkan cara faham. Kata kalau tidak keluar air mani tak wajib mandi bagi persetubuhan. Cara faham itu mansuh. Tetapi jika air daripada air itu kekal, bagaimana orang-orang yang misalnya dia tidur, dia bermimpi, kemudian dia melihat air mani pada pakaiannya, maka hadis ini terpakai. Air daripada air mesti wajib mandi walaupun tidak berlaku persetubuhan. Faham maksud saya? Hadas yang kedua ialah al-hadasul akbar, iaitu yang mewajibkan untuk kita pun dinamakan taharatul kubra, iaitu yang mewajibkan kita mandi. Yang perkara-perkara yang akan kita bincangkan yang mewajibkan kita mandi. Mandi ini mandi wajib lah, iaitu mandi yang mana meratakan air keseluruhan badan. Ulama bincang. Di kalangan ulama ada kata mandi wajib mesti kena gosot. Tak gosot, tak tadlik, tak boleh. Tetapi kebanyakan majoriti ulama menyatakan yang wajib ialah meratakan air, melalukan air pada keseluruhan badan kita. Di mana ada anggota badan, kulit-kulit kita wajib. Termasuk mereka mewajibkan berkumur dan istinsyak, sedut air semasa mandi wajib. Setengah orang mandi wajib, kumur pun benda, dia wajib berkumur. Wajib menyedut air di hidungnya. Kerana itu termasuk di dalam meratakan air yang dimaksudkan. Bukan setakat dia mandi basah kepala dia saja. Bukanlah kata susah sangat mandi wajib ni. Sebahagian orang dia buat jadi payah jadi mandi wajib ni. Kemudian dia petua yang bukan-bukan. Yang bukan itu yang dimaksudkan oleh para fuqaha. Dia kata kena buka air. Tunggu. Dekat-dekat air nak sampai, masa tu mau niat. Saat dia buka air, dia tutup. Saat dia buka air, dia tutup. Ini semua merepet lah. Yang penting, dia mandi itu, dia niat. Dia niat untuk mandi wajib. Tengah-tengah dia mandi, dia tak niat mandi wajib. Dia lupa bahawasanya dia wajib mandi. Tengah-tengah mandi, tengah-tengah duk, katalah dia mandi sambil menyanyi. Mandi, teringat, aku kena mandi wajib. Lepas pada tu, dia pun niat mandi wajib. Sah ke tak? Sah. Yang ni dia, lepas dia niat tu, air terus, dia mandi wajib lah. Taklah kata dia kena pergi tutup ayak dulu, pasang niat, buka ayak balik. Dah. Niat ni bukan macam pasang kepala paip. Niat ini apabila dia
berazam untuk mandi itu, tadi mungkin dia tak niat, sekarang dia ingat air yang selepas itu dengan maksudnya dia mandi wajib. Maka dia ratakan air keseluruhan tubuh dia. Dia keseluruhan tubuh dia. Apakah yang diwajib? Apabila air apa yang diwajibkan untuk dia mandi? Air mani macam mana yang mewajibkan dia mandi? Air mani yang wajib dia mandi ialah air mani yang keluar secara dafiq. Air mani yang keluar secara terpancut keluar. Kalau air mani itu air mani penyakit, dia sakit, dia keluar, dia tidak ada satu syahwat dia keluar, dia tidak diwajibkan mandi wajib. Dia wajib basuh saja kerana keluar daripada salah satu daripada jalan tersebut. Dalil para ulama dalam masalah ini ialah firman Allah Ta'ala, "Falyanzur insanu mimma khuliqa mimma dafiq." Hendaklah insan itu melihat daripada apa ia diciptakan. Ia diciptakan daripada air yang mancut keluar. Maka dengan itu, air yang diwajibkan seseorang itu mandi ialah air yang apabila dia keluar dengan pancutan bagi lelaki lah. Maka bagi lelaki, perempuan akan sampai bab dia nanti, maka air itu sahaja yang diwajibkan untuk dia mandi. Jika dia sakit, mari demam panas ke apa, tiba-tiba keluar air mani, dia pun tak rasa apa, keluar air mani, tengok keluar air mani, adakah diwajibkan? Kebanyakan para fuqaha tidak mewajibkan itu, termasuk dan menyatakan itu bukan yang dimaksudkan dengan air yang diwajibkan mandi. Cumanya para ulama, oleh kerana majoriti para ulama, hampir kesemua para ulama menyatakan bahawasanya apabila berlaku persetubuhan, tenggelamnya kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan, maka dia wajib mandi. Kerana kadang-kadang ramai orang dia tak faham. Dia menggauli isterinya, kemudian tidak keluar air mani, kemudian dia pun pergi pejabat. Lepas tu sekali dia sembahyang zuhur, satu sembahyang asar. Dia kata tadi bergaul isteri dah, tapi dia kata tak keluar air mani. Walaupun tidak keluar air mani, hadis yang kita riwayatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, Nabi SAW menyatakan, wajahadaha faqad wajabatil ghusl. Apabila idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila dia duduk di antara 4 cabangnya, iaitu kaki, kedua kakinya dan tangannya, wajahada, dia bersungguh melakukan persetubuhan, maka wajiblah kepadanya al-ghusl, wajiblah kepadanya adalah mandi. Inilah yang disebut oleh para fuqaha, dan riwayat Imam Muslim yang menambah faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil, maka wajiblah mandi sekalipun tak turunnya air mani. Ini adalah satu bab yang dimasukkan muqaddimah kepada Ibn Hajar tersebut di dalam kitab hadisnya ni, yang mungkin kadang-kadang kita tahu bab ni, kita rasa kita tahu, tapi kita hendaklah mengambil manfaat daripada hadis-hadis ini. Dan kita tahu adanya bab nasikh dan mansukh. Ada hadis yang mana memansuhkan hadis yang kemudian. Maka satu orang apabila baca hadis, kadang-kadang dia nak kena semak juga, ada tak hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Sebab itu ada pandangan Uthman bin Affan masa awal, dia punya pandangan, sebahagian sahabat punya pandangan, dia kata tak wajib mandi selagi tak keluar air mani. Tiba-tiba ada hadis Nabi SAW dan sahabat pakai kepada hadis yang ni. Walaupun ada pendapat sahabat diriwayatkan sebahagiannya meneruskan pandangan itu, kerana mungkin mereka tak dapat hadis yang berikutnya, tapi apabila kita melihat ada hadis, maka kita ikut hadis yang lebih kukuh dalam masalah itu.